Kembali lagi dengan Trustmatic Automotive. Jadi hari ni aku nak share, dah lama tak buat video progress kerja dekat workshop ni. Hari ni kita nak share kereta apa yang masuk, masalah apa kat kereta tu. So kat sini kau tengok, yang ni model agak rare lah. Dia punya coupe 2 pintu F32 untuk dia pakai enjin N20. So customer ni baru beli kereta, dia memang dia datang check untuk buat full checking, nampak apa yang perlu tukar. Yang customer ni bagus lah supaya dia orang cakap mencegah sebelum benda tu rosak 100%. So dia buat common issue untuk kereta ni. Kalau mileage dah cecah 100,000, dekat analog meter macam biasa kalau beli recon atau second hand, mileage dia akan rendah. Tapi bila kita check, memang mileage dia dah hampir 100k lah. So dia proceed untuk timing chain, part upgrade untuk valve cover dengan oil sump, dan juga hose untuk N20 yang kita ada buat package upgrade lah. So kat sini lagi satu kita buat juga brother ni. Tahu tak B tu apa? Apa B? Brother lah. Untuk B series. B series. Yang ni model B200. Dia masalah dia dekat coolant lead lah. Dia punya water pump bocor. Dia punya tensioner ada bunyi. So sekarang ni technician buat proses pemasangan. So yang ni boleh dikategorikan part wear and tear lah. Untuk Mercedes dengan BMW dia lebih kurang. Coolant pun ada isu dengan dia punya minyak enjin punya isu leaking. Sampai masa dia akan rosak dan bocor lah. So yang ni last, yang ni bukan last, yang ni G20. Yang ni agak baru habis warranty. Ni pelik sikit, kereta baru masuk tahun ke-6 tapi kompresor dah kong. Untuk bukan 100% kong lah, dia orang cakap kurang sejuk, dah try buat flushing still sama juga. Kompresor dia jalan tapi kurang power. Jadi tak rasa lah sejuk dia tu. Dah pakai kereta baru pun aircon tak sejuk pun memang tak, orang cakap tak cun lah. Yang belakang tu Volvo XC90, macam biasa dia punya isu coolant leak dengan warning hybrid. So yang tu model T8. Yang tu dalam proses troubleshoot lagi masalah dia apa. So untuk korang yang dekat area Lembah Kelang ni, ada apa-apa masalah dekat kereta orang, nak check, nak repair, baru beli kereta, dah lama pakai kereta ke, tak kisah kereta model apa, nak check ataupun nak repair, boleh datang ke Trustmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam. Kita buat operasi dari hari Sabtu hingga hari Khamis. Hari Jumaat kita cuti. Sebarang pertanyaan boleh klik link di bio.